Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, sembah salam buat semua. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru pembimbing yang dedikasi, serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Berdirinya saya di sini dengan penuh semangat ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Asas Perpaduan Rakyat. Sidang hadirin sekalian, apa itu rukun negara? Rukun negara bukan sekadar barisan ayat yang kita baca setiap pagi Isnin semasa perhimpunan. Rukun negara adalah ikrar keramat yang dicipta untuk menyatukan hati kita semua, sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan maupun Iban. Ia adalah kompas yang memandu kita untuk hidup aman, damai di bawah satu bumbung yang bernama Malaysia. Sidang hadirin yang dimuliakan, menelusuri lembaran sejarah, tahukah rakan-rakan mengapa rukun negara diwujudkan? Rukun negara bukanlah lahir dalam suasana yang tenang, tetapi ia lahir daripada satu peristiwa hitam, iaitu tragedi 13 Mei 1969. Pada waktu itu, negara kita dilanda badai perpecahan kaum yang amat dahsyat. Kerana itulah, Majlis Gerakan Negara, Mageran, telah mengambil langkah proaktif untuk menyatukan semula hati rakyat yang luka. Hasilnya, pada tarikh keramat 31 Ogos 1970, bersempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong keempat telah mengisytiharkan rukun negara sebagai ideologi kebangsaan. Matlamatnya jelas, iaitu untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan hidup dalam keharmonian yang jitu. Hadirin yang saya kasihi, prinsip pertama dan kedua, kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara, mengajar kita menjadi insan yang berakhlak. Apabila kita takutkan Tuhan, kita tidak akan menyakiti rakan kita. Apabila kita setia kepada raja, kita akan bangga menjadi anak Malaysia. Inilah asas pertama yang mengikat kita supaya tidak bercerai-berai. Sidang Dewan yang budiman, bayangkan jika sekolah kita tiada peraturan, pasti kucar-kacir bukan? Begitu juga negara kita, melalui prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Semua rakyat dilayan dengan adil. Tiada sesiapa pun yang boleh bertindak sesuka hati. Keadilan inilah yang melahirkan rasa hormat dan kasih sayang antara kaum. Rakan-rakan yang saya muliakan, prinsip terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Inilah kunci perpaduan yang paling mudah. Sebagai murid sekolah, kita perlulah saling menghormati, tidak mengejek dan sentiasa menjaga tutur kata. Ingatlah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dengan sifat sopan, kita membina jabatan perpaduan, bukannya tembok perbezaan. Sidang pendengar yang budiman, sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menegaskan rukun negara bukan sekadar hafalan di bibir. Jika kita hayati 5 prinsip ini, nescaya Malaysia akan terus kekal harmoni dan sejahtera. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Rukun negara kita patuhi, perpaduan erat kita kekal abadi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.